Kalau anda rasa majlis perkahwinan selebriti Hollywood dah cukup mewah, tunggu sampai anda dengar tentang perkahwinan Anand Ambani dan Radhika Merchant. Ini bukan sekadar majlis biasa. Ini adalah antara perkahwinan yang paling mewah dalam sejarah dunia moden. Anand Ambani merupakan anak lelaki kepada hartawan India Mukesh Ambani, iaitu individu terkaya di Asia. Sementara Radhika Merchant pula berasal dari keluarga yang ternama dalam bidang klinikal farmasi. Gabungan dua keluarga elit ini menjadikan majlis perkahwinan mereka sesuatu yang benar-benar luar biasa. Majlis utama berlangsung pada 12 Julai 2024. Tapi jangan bayangkan majlis ini hanya sehari dua. Persiapan dan sambutan berlangsung selama 4 bulan. Ini termasuk pelayaran mewah di lautan bersama dengan 1,200 tetamu khas. Mereka menyewa kapal pesiaran eksklusif dan mengadakan majlis bertema setiap malam. Suasana macam pesta dunia yang tak pernah henti. Antara tetamu yang hadir termasuk nama-nama besar dari pelbagai bidang seperti Katy Perry, Rihanna, Justin Bieber, Akon, Kim Kardashian, John Cena pun ada tau, serta artis-artis ternama Bollywood, Shah Rukh Khan, Salman Khan, juga tokoh korporat seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India. Semua ini diangkut khas dengan lebih 100 jet peribadi. Ketibaan mereka diiringi oleh pasukan keselamatan peribadi dan layanan hotel bertaraf diraja. Majlis ini bukan sahaja mencuri perhatian kerana jumlah tetamu yang bertaraf dunia, tetapi juga kerana jumlah kos keseluruhan yang dianggarkan melebihi 2.9 bilion. Ya, bilion bukan juta ya. Tetamu juga diberikan hadiah eksklusif seperti jam tangan Hermes dan Rolex, barang kemas bertatakan belian serta cenderamata bernilai tinggi. Bukan hadiah biasa-biasa, semuanya edisi khas dan eksklusif. Tempat berlangsungnya majlis Jio World Centre di Mumbai ditransformasi sepenuhnya oleh pereka acara bertaraf antarabangsa. Lampu kristal, tirai mewah dari luar negara, pentas ibarat istana. Setiap butiran diurus secara terperinci. Busana pengantin pula direka khas oleh pereka terkenal India dan mengambil masa 3,000 jam untuk disiapkan secara manual. Radhika Merchant memakai pakaian bertatakan belian dan batu permata asli, manakala Anand mengenakan pakaian tradisional India yang ditenun dengan emas. Nilai pakaian mereka sahaja dianggarkan mencecah jutaan ringgit. Dari segi makanan, lebih 500 jenis hidangan antarabangsa disediakan oleh chef ternama, termasuk dari Perancis, Itali, Jepun dan India. Antara bahan yang digunakan termasuk saffron Kashmir, truffle hitam, kaviar dan serpihan emas yang boleh dimakan. Penyediaan makanan dirancang dengan teliti mengikut cita rasa dan latar belakang para tetamu. Majlis ini menjadi bualan dunia dan mendapat liputan meluas dari media antarabangsa dan menjadi trending selama beberapa hari, bukan saja di India tapi di seluruh dunia. Namun di sebalik kemewahan ada sisi lain yang mungkin ramai tidak tahu. Keluarga Ambani turut menaja majlis makan percuma untuk lebih 51,000 orang sebagai sebahagian daripada upacara perkahwinan. Ia berlangsung selama 10 hari dengan makanan vegetarian yang dihidang secara tradisional. Ini merupakan cara mereka untuk memberi kembali kepada masyarakat dan menghormati tradisi. Sebelum majlis super mewah ini berlangsung, kad jemputan perkahwinan telah diedarkan dalam bentuk kotak perhiasan eksklusif lengkap dengan cetakan emas, bau khas dan video hologram pengantin yang dihantar dengan pengirim khas, dan setiap tetamu perlu mendaftar secara biometrik. Hebat bukan?
sebagai hadiah perkahwinan, Mukesh Ambani menghadiahkan pasangan pengantin sebuah rumah 5 tingkat yang lengkap dengan kolam renang, pawagam peribadi dan sistem yang pintar, dan nilai rumah itu dianggarkan mencecah 290 juta ringgit. Menariknya, perkahwinan ini juga mesra alam. Untuk setiap tetamu yang hadir, 10 pokok ditanam sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian alam. Lebih 12,000 pokok ditanam dan semua sisa makanan dikitar semula ataupun disumbangkan kepada organisasi kebajikan. Majlis ini diakhiri dengan lagu khas yang digubah oleh komposer terkenal India, disertai dengan persembahan tarian dari ahli keluarga termasuk Nita Ambani dan Nisha Ambani. Persembahan ini mendapat perhatian besar di media sosial dan dipuji ramai. Kesimpulannya, perkahwinan Anand dan Randika bukan sekadar simbol kekayaan, tetapi juga satu pameran budaya, teknologi dan keprihatinan sosial. Ia adalah satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan bagaimana sebuah perkahwinan boleh menjadi lebih daripada sekadar penyatuan dua insan. Ia boleh menjadi satu momen yang menyatukan dunia. Kalau anda suka dengan cerita macam ni, jangan lupa untuk tekan like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel Storyverse Dunia. Kami akan terus kongsikan kisah-kisah yang luar biasa dari seluruh dunia khas buat anda. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.